Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Sanctuary of Truth, sebuah kuil kayu gergasi yang berdiri megah di tepi laut. Sanctuary of Truth dibina menggunakan teknik pertukangan tradisional tanpa menggunakan sebarang paku. Semua sambungan kayu dipasang menggunakan teknik khas yang dipanggil joinery, di mana kayu disambungkan antara satu sama lain dengan pasak dan tanggam. Walaupun dibina tanpa paku, kuil ini kekal kukuh sehingga hari ini. Setiap perincian ukiran dibuat dengan tangan oleh tukang profesional mencerminkan ketukangan unik pertukangan Thai. Ia menjadikan Sanctuary of Truth sebagai salah satu struktur kayu terbesar dan paling rumit di dunia. Sanctuary of Truth masih dalam pembinaan. Walaupun pembinaannya bermula pada tahun 1981, kuil ini direka bentuk sebagai projek yang berterusan, di mana setiap ukiran dan perincian akan sentiasa dikemaskini dan diperhalusi. Ini bertujuan untuk memelihara warisan budaya dan seni ukiran kayu yang semakin jarang ditemui. Semasa lawatan, anda boleh melihat tukang-tukang pekerja dan menyaksikan bagaimana setiap ukiran dibuat dengan tangan. Setiap bahagian kuil menampilkan ukiran yang menggambarkan ajaran rohani setiap budaya. Kuil ini juga menyampaikan mesej tentang kebijaksanaan, kehidupan dan alam semesta. Sanctuary of Truth berketinggian kira-kira 105 meter dan meliputi kawasan seluas kira-kira 2115 meter persegi. Ini menjadikannya salah satu kuil kayu terbesar di dunia. Kuil ini dibina sepenuhnya daripada kayu berkualiti tinggi, termasuk kayu jati dan mahogany, yang dipilih kerana ketahanannya dalam iklim tropika Thailand. Sanctuary of Truth bukan sahaja ikon budaya Thailand, tetapi juga bukti bahawa kraf tangan tradisional masih mempunyai tempat dalam era moden.